Okay, cikgu, ucapan raya untuk orang yang seterusnya. Sebentar. Kenapa? Stop. Oh, tahu dah. Ucapan raya untuk orang yang seterusnya. Contoh je. Maksudnya Sekejap. Contohnya? Contohnya saya balik esok. Contohnya, saya balik esok. Saya balik esok tengah hari. Saya balik esok tengah hari. Okey, selamat balik pulang ke kampung. Selamat pulang ke kampung. Selamat pulang ke kampung juga untuk cikgu-cikgu. Okay, selamat pulang ke kampung juga. Selamat beraya. Selamat beraya. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Untuk semua. Untuk semua. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Takut. Tak takut pun. Tak takut pun. Oh, tahu dah soalan ni. Oh, tahu dah soalan ni. Soalan apa? Soalan apa? 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 Untuk apa? Untuk apa? Semula. Semula? Tak faham. Semula. Tak faham. Apa dia? Apa ni? Tak reti lah. Tak reti dah. Benda? Boleh dalam tu? Tak boleh? Benda? Macam tu? Tak boleh? Apa tu? Apa tu? Kertas. Kertas. Kertas kosong.